sekarang kau umur apa? 26. Kalau kau dilahirkan 8 tahun lepas, kau umur berapa sekarang? 18 kan? 28. 28. Okey, kalau akak dilahirkan 2 tahun lepas, sekarang ni umur akak apa? Sekejap 28, 25. Nak kalkulator boleh? 26 lah. Kan? Nak kalkulator boleh? 26 lah. Brunei? 2 tahun, 2 tahun. Dilahirkan 2 tahun lepas. Kalau sekarang 28, 2 tahun lepas, 26 lah kan? Okey. Sekarang ni kau umur apa? 21. 21. Kalau kau dilahirkan 5 tahun lepas, kau umur apa? 6. Sekejap. 5 tahun lepas, aku akan jadi 1, 20, 19, 18, 17. Betul lah tu. Betul for real ke? Tahu, betul lah tu. Kakak pergi dengan kalkulator 16. 16? Tak apa, mana-mana pun boleh lah tu. Okay, aku ambil 16 lah. Kau ambil 16, okey. Okey, bagus. Thanks. Okey.